Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang. Saya Diabah Tisha dari pihak TVPSS. Kini bersama dengan Khairudin, iaitu pengurusi amali semester 2. saya pengerusi amali tingkatan 6 semester 2. Apa yang awak dapat belajar daripada menjalankan program sukan ini? Saya dapat belajar bermacam-macam benda. Salah satunya saya dapat faham apa makna nilai daripada makna nilai murni kerjasama itu. Soalan kedua adalah pengalaman yang paling tidak dapat dilupakan sepanjang program sukan dijalankan. Pengalaman yang tak dapat dilupakan, saya rasa apabila kami mula mengecat padang, kami kelas 6A4 dapat bekerjasama menyediakan fasiliti untuk alumni dan peserta-peserta kami. Okey, soalan yang terakhir. Apa cabaran yang dihadapi sepanjang program ini berlangsung? Cabaran yang paling kami banyak hadap mungkin berurusan dengan pengetua berkaitan dengan kertas-kertas kerja. Ia memakan lebih banyak masa daripada kami jangka lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diabah Tisha dari TVPSS. Saya kini bersama dengan Muhammad Taqiyuddin bin Tambi sebagai seorang timbalan pengerusi sukan dari kelas 6 atas 5. Okey, Cik Taki. Apa yang awak dapat belajar daripada menjalankan program sukan ini? Apa yang saya dapat belajar dari pelaksanaan sukan ini adalah saya dapat berganding bahu bersama rakan sepasukan saya dan saya bangga dengan rakan-rakan sepasukan saya dalam pelaksanaan program ini. Soalan kedua, pengalaman yang paling tidak dapat dilupakan sepanjang program sukan dijalankan. Sepanjang program sukan yang dijalankan, pengalaman yang saya dan rakan-rakan saya tak dapat lupakan adalah dalam satu kejohanan pelaksanaan program ini, kami untuk buat kali pertama dalam sejarahnya dalam hidup kami, ini adalah pengalaman baru untuk kami dalam pelaksanaan sukan. Ketiga, apa cabaran yang dihadapi oleh Encik Taki sepanjang program ini berlangsung? Sepanjang program ini berlangsung, cabaran yang kami hadapi hanyalah tak banyak, tapi cuma kami menghadapi kekurangan ahli petugas dalam satu tempat sahaja. Walaupun mengalami kekurangan tersebut, kami juga dapat menghadapi dan mengharungi cabaran tersebut dengan tenang dan mudah. Okey, saja, terima kasih. Okey.